Anda mungkin sedang bekerja sekarang. Anda mungkin seorang penganggur. Simpanan anda mungkin tidak seberapa. Kos sara hidup terasa semakin tinggi. Anda mungkin merasakan gaji anda tidak cukup. Anda mempunyai hutang bank yang perlu diselesaikan. Mungkin juga anda seorang pelajar, sedang belajar untuk mendapatkan ijazah yang diharapkan dapat memberi pekerjaan yang baik. Anda mungkin tidak mempunyai sebarang simpanan, tapi pernah terfikir tak jika anda menjadi kaya? Mungkin itulah impian ramai orang, tetapi bukan semua berjaya mencapainya. Tetapi bagaimana mereka boleh melakukannya? Anda bertanya pada diri sendiri. Melihat semua jutawan, bilioner, terutama mereka yang mencapainya pada usia yang muda, membuatkan anda bingung. Ia membuatkan anda mengatakan mereka hanya bernasib baik. Mereka lahir dalam keluarga kaya. Mereka menipu untuk berada di atas. Wang itu tidak membuatkan mereka bahagia. Wang itu jahat. Saya tidak cukup bijak. Saya tidak bernasib baik. Impian anda untuk membeli sebuah banglo mewah, kereta sport kegemaran, melansaikan hutang rumah, mengembara ke seluruh dunia, semua itu akan kekal sebagai impian semata-mata. Tidak lebih, tidak kurang. Anda akhirnya sedar sesuatu yang pahit. Permainan ini sudah ditetapkan dari awal. Ia sememangnya permainan yang tidak adil, dan anda berada di pihak yang kalah. Tetapi bagaimana jika saya beritahu anda bahawa anda silap? Bagaimana jika sebenarnya ada jalan untuk mencapainya? Satu formula sebenar untuk menjadi kaya. Satu sains di sebalik cara wang berfungsi. Bagaimana jika anda tidak perlu meninggalkan impian anda? Adakah anda akan menuduh saya sebagai penipu kerana mengatakan begitu? Percaya pada saya, di penghujung video ini anda akan faham. Ada satu sisi shilling yang tidak ditunjukkan kepada anda, tetapi saya beri amaran, jalan ini sukar. Ia penuh dengan cabaran. Ia penuh dengan turun naik. Ia akan memaksa anda menelan beberapa kebenaran pahit yang tidak pernah diajarkan oleh sistem pendidikan dan masyarakat. Dan biar saya jelaskan, ramai di antara anda tidak akan sampai ke penghujung jalan ini. Tetapi bagi mereka yang berjaya, di hujung jalan ini terletak kekayaan yang lebih besar daripada apa yang anda pernah bayangkan. Di penghujung jalan ini ada kebebasan. Kebebasan untuk tidak pernah risau tentang wang lagi. Jadi, adakah anda bersama saya? Kalau begitu, kita tak perlu buang masa lagi. Apa sebenarnya yang anda fikir tentang wang? Adakah ia sesuatu yang perlu anda usahakan? Adakah ia diperoleh atau diwarisi? Adakah ia punca segala kejahatan? Adakah anda terdesak untuk memiliki lebih banyak? Adakah anda telah mengejarnya sepanjang hidup anda? Hakikatnya, kebanyakan yang anda fikir tentang wang telah dipengaruhi oleh cara anda dibesarkan dan persekitaran anda. Jika anda lahir dalam keluarga yang tidak mempunyai banyak wang, anda cenderung untuk percaya tahap kewangan anda akan sama seperti ibu bapa anda. Atau mungkin anda pergi ke arah yang berlawanan. Anda berazam untuk mengubah nasib keluarga anda menjadi yang pertama keluar dari golongan kelas bawahan. Hakikat bahawa sekolah anda tidak mengajar tentang subjek ini langsung, dan kerana itulah kebanyakan daripada anda mempunyai kepercayaan yang salah tentang wang. Kepercayaan yang tidak akan membantu anda dalam perjalanan ini. Sekarang dengar baik-baik. Kita perlu mengubah cara anda melihat wang sepanjang hidup anda. Filem sentiasa menggambarkan golongan kaya sebagai individu yang jahat, pengkhianat, angkuh atau korup. Persoalannya, adakah anda mempercayai stereotip itu? Apa yang mereka tahu yang anda tidak tahu? Kebenarannya adalah persamaan anda salah. Ini adalah persamaan dua dimensi yang telah diajarkan kepada anda. Duit bersamaan dengan gaji yang diperoleh dari pekerjaan. Selepas satu tahap, mendapatkan pekerjaan menjadi tujuan utama dalam pendidikan anda. Jadi apa yang salah? Anda tanya diri sendiri. Saya anggap jika anda sedang menonton ini, anda mahu buat duit, dan bukan sekadar sedikit, tetapi sebanyak mungkin dalam masa sesingkat mungkin. Jika itu matlamat anda, maka persamaan ini tidak akan pernah membawa anda ke sana. Setiap dari kita memiliki satu sumber yang paling berharga, sumber yang paling penting, dan apabila ia hilang, ia tidak boleh dikembalikan. Sumber itu adalah masa. Dalam pekerjaan biasa, jumlah wang yang anda peroleh bergantung kepada jumlah masa yang anda luangkan untuk pekerjaan tersebut. Jika anda memperoleh RM20 sejam dan bekerja 40 jam seminggu, ia akan mengambil masa hampir 24 tahun untuk mencapai RM1 juta. Itu pun tanpa mengambil kira cukai atau pembelanjaan seperti makan minum yang perlu anda tanggung selama 24 tahun itu. Dan tak lupa juga inflasi yang semakin menghakis nilai sebenar RM1 juta itu. Realitinya, dengan gaji RM20
ringgit sejam, anda hanya akan menjadi jutawan pada usia tua dengan gaya hidup berjimat. Dan ketika itu, sebahagian besar masa berharga anda telah pun hilang. Anda telah menukar masa anda untuk mendapatkan wang, tetapi jumlah wang itu tidaklah sebesar mana pun. Jadi, sekali lagi, anda bertanya pada diri sendiri, bagaimana pula ada jutawan dan bilioner yang membina kekayaan sendiri pada usia muda? Apa yang membuat mereka begitu berbeza? Dan jawapannya adalah mereka mempunyai persamaan yang lebih baik dari anda. Mereka mempunyai cara memahami wang yang anda masih belum kuasai. Dengar dengan teliti sekarang. Berhenti mengejar wang. Dalam masyarakat kapitalis, peraturan permainan adalah seperti berikut. Anda dibayar mengikut nilai yang orang lain nampak pada anda, dan mereka yang tentukan nilai anda dalam pasaran. Pengguna dalam ekonomi pasaran itu adalah anda, rakan-rakan anda, keluarga anda, jiran anda, negara anda. Ramai orang mengeluh bahawa pemain bola sepak dibayar terlalu tinggi, tetapi untuk pemain menerima bayaran berjuta-juta, mesti ada permintaan untuk industri bola sepak terlebih dahulu. Orang ramai perlu melihat nilai dalam bola sepak, barulah mereka sanggup belanja untuk tiket perlawanan, jersey dan barangan lain. Dan jika pasaran mempunyai permintaan tinggi untuk bola sepak, apa yang berlaku kepada pemain terbaik dunia? Mereka dibayar dengan sangat lumayan. Tapi jika mereka dibayar melebihi nilai mereka, lihat apa yang jadi. Salah satu antara pemilik atau pemain tidak akan untung. Ia bukan tentang seberapa keras anda bekerja. Lihatlah, seorang tukang cuci yang berpeluh dan penat setiap hari dibayar jauh lebih rendah daripada seorang akaunten yang hanya duduk di meja. Seorang buruh kasar hampir bergadai nyawa dibayar jauh lebih rendah daripada arkitek yang duduk dalam bilik penghawa dingin. Kenapa? Kerana pasaran menganggap nilai kerja tukang cuci atau buruh lebih rendah daripada jawatan eksekutif. Kedengaran seperti kejam. Tukang cuci boleh diganti dengan sesiapa sahaja. Tiada buruh tempatan. Berjuta buruh warga asing boleh dibawa masuk. Kerjanya tidak sukar untuk dipelajari. Jadi pasaran tidak akan membayar lebih tinggi daripada jawatan eksekutif. Tetapi kita sudah bincangkan bagaimana bekerja sebagai pekerja tidak akan membawa anda kepada kekayaan dalam masa yang singkat. Jadi, bagaimana kita boleh meningkatkan nilai yang pasaran nampak pada kita? Apa yang membuatkan individu seperti Elon Musk atau Jeff Bezos begitu bernilai di mata pasaran? Langkah pertama dalam persamaan kekayaan ini sangat mudah. Jika anda mahukan wang, selesaikan masalah. Ambil masa sejenak untuk memahami pernyataan ini. Anda akan sedar bahawa hampir semua wang dalam dunia ini bergerak berdasarkan prinsip. Jika sesuatu itu menyelesaikan masalah, wang akan mengalir ke arah penyelesaian itu. Jika ia adalah masalah bernilai berjuta-juta, penyelesaiannya akan membawa anda jutaan. Jika ia adalah masalah berbilion-bilion, penyelesaiannya akan membawa anda berbilion. Fikirkan semua masalah yang Shopee selesaikan. Kesusahan untuk pergi ke kedai, masa menunggu penghantaran yang lama, harga lebih mahal di kedai fizikal dan banyak lagi. Jika syarikat macam Shopee hadapi masalah penghantaran lambat, apa yang mereka lakukan? Senang, selesaikan masalah. Maka bangunlah Shopee Express. Jika selama ini anda mengejar wang, anda sebenarnya telah melakukannya dengan cara yang salah. Ia mungkin kedengaran tidak masuk akal, tetapi jika anda mahukan wang, bukan wang yang anda perlu cari. Apa yang anda perlu cari ialah masalah, dan lebih penting lagi, penyelesaian kepada masalah itu. Dan sebaik sahaja anda menemui penyelesaiannya, bina perniagaan berdasarkan penyelesaian itu. Jadi itu saja. Jadi hanya untuk menyelesaikan masalah dan duit akan datang sendiri. Jadi maksudnya saya kena cipta Shopee seterusnya untuk jadi kaya, atau TikTok, atau Facebook, atau Google? Awak bergurau kan? Saya tak ada duit pun untuk memulakan sesuatu yang sebesar itu. Tunggu dulu, kejap-kejap. Anda sedang masuk semula ke cara berfikir lama. Mulakan dengan masalah. Sentiasa mulakan dengan masalah. Dengar pasaran di sekeliling anda. Apa yang orang ramai kata mereka tak suka? Apa yang orang ramai kata mereka harap wujud? Apa yang orang kata buat mereka kecewa? Apa yang orang rasa sangat menyusahkan? Adakah itu masalah yang anda boleh selesaikan? Dan yang lebih penting lagi, adakah ia masalah yang berbaloi untuk diselesaikan? Langkah terakhir dalam persamaan kekayaan ini adalah untuk mencari penyelesaian yang boleh berkembang. Penyelesaian anda mesti memberi kesan kepada ramai orang. Membuka restoran,
itu terhad. Anda terhad kepada kawasan tempatan dan jumlah pelanggan yang datang di situ sahaja. Membuka franchise sekarang lebih bagus. Sekarang cuba dapatkan skala tanpa had dengan kerja makan gaji. Tiada. Anda usaha lebih, bos beli kereta baru. Tetapi berhati-hati. Adakah penyelesaian anda memerlukan masa anda untuk menjana wang? Katakan anda seorang trainer gym yang mengenakan bayaran RM100 sejam. Tahniah, anda baru sahaja mencipta satu lagi pekerjaan untuk diri sendiri yang menyamar sebagai perniagaan. Anda hanya boleh buat sejumlah kelas sahaja sehari. Jadi pendapatan anda masih bergantung kepada masa. Tiada kerja, tiada wang. Tetapi jika anda mencipta kelas fitness online yang berjalan 24 jam seminggu dengan video yang hanya perlu dirakam sekali, sekarang lebih bagus. Memastikan penyelesaian anda boleh berkembang adalah sangat kritikal. Jangan terlepas pandang perkara ini. Automasi juga memainkan peranan penting. Sistem dan proses akan menjadikan perniagaan anda berjalan seperti mesin yang lancar jika dilaksanakan dengan betul. Jadi ada sesuatu dalam perniagaan anda yang boleh mengambil pekerja untuk lakukannya dan ia masuk akal dari segi kewangan, lakukan. Jika anda bergantung kepada diri sendiri semata-mata, anda salah. Sebagus mana pun anda rasa diri anda, ada seseorang di luar sana yang boleh lakukan kerja itu lebih baik daripada anda. Setelah anda menemui penyelesaian, tugas anda adalah memastikan penyelesaian itu boleh diakses oleh semua orang dalam pasaran anda. Ini bukan tentang ego anda. Ini bukan tentang minat anda. Tiada siapa peduli dengan minat anda. Jadi, sekarang anda sudah mempunyai perniagaan yang menguntungkan dengan sistem dan proses yang betul. Sekarang masa untuk menuai hasil usaha anda. Pada ketika ini, ada dua jalan utama yang anda perlu hadapi. Anda ada dua pilihan, teruskan perniagaan anda atau jualnya. Ini adalah saat di mana seseorang membeli penyelesaian yang anda telah bina bertahun-tahun dalam bentuk perniagaan. Ini adalah situasi Instagram yang dibeli oleh Facebook dengan harga $1 bilion. Ini adalah situasi PayPal dijual kepada eBay dengan harga $1.5 bilion, di mana $165 juta terus masuk ke poket Elon Musk. Ini adalah exit plan yang berlaku di seluruh dunia. Ini adalah di mana segala usaha yang anda curahkan dalam membina syarikat akhirnya membuahkan hasil. Tetapi jika anda memilih untuk terus menjalankan perniagaan ini, ada pelbagai sebab mengapa anda mahu berbuat demikian. Mungkin anda sangat menyayangi syarikat yang anda bina dan mahu terus bersamanya. Mungkin anda yakin boleh menambah nilai kepada syarikat dan menjualnya kemudian dengan harga yang lebih tinggi. Mungkin perniagaan itu berjalan secara pasif, jadi anda tidak perlu berbuat banyak kerja untuk memastikan ia terus berjalan. Atau mungkin juga ia adalah gabungan ketiga-tiga faktor ini. Apapun pilihan anda telah berjaya. Anda telah menyelesaikan masalah yang pasaran mahukan penyelesaiannya dan anda diberi ganjaran yang setimpal untuk itu. Dan sekarang saya tanya pada diri anda, apa sebenarnya tujuan semua ini? Bagi kebanyakan orang, ia bukan mengenai duit. Duit hanyalah sehelai kertas. Duit hanyalah angka di skrin. Nilainya hanya wujud kerana kita percaya ia mempunyai nilai. Dari awal lagi, ia bukan tentang duit. Ia mengenai membayar hutang rumah, membeli kereta impian, mengembara ke serata dunia, membelanja keluarga, bebas melakukan apa yang anda mahu, bila-bila masa dan di mana-mana saja. Ini bukan tentang duit. Ini tentang kebebasan. Matlamat akhir anda bukan angka dalam akaun bank, tetapi satu perasaan kebebasan untuk hidup tanpa perlu bertanya, boleh ke aku beli ni? Cuti aku dah habis ke belum? Macam mana aku nak bayar sewa bulan ni? Boleh ke aku hidup dengan duit pencen nanti? Impian apa yang perlu aku korbankan sebab aku tak mampu kerja? Pelajaran paling penting dalam video ini bukan tentang wang. Ia tentang satu sumber yang paling bernilai dalam hidup kita. Satu-satunya sumber yang kita tak akan dapat kembali, masa. Jadi saya tanya pada anda, adakah berbaloi mengorbankan sebahagian besar masa hidup anda untuk kerja yang anda mungkin tak suka? Pergi kerja, balik rumah, tengok TV, tidur, bangun, ulang semula hari demi hari sehingga anda bersara. Berapa banyak jam lagi yang akan hilang kerana corak hidup ini? Atau mungkin anda okey dengan realiti ini? Mungkin anda tak ada pilihan lain buat masa ini dan perlu melalui jalan itu terlebih dahulu. Kalau itu yang terjadi, tak ada apa yang perlu dirisaukan. Paling tidak pun, video ini hanyalah memberi hiburan kecil dan mungkin sedikit perubahan perspektif. Tetapi, ada juga di antara anda yang memahami maksud di sebaliknya. Ada di antara anda yang mempunyai keinginan untuk tidak risau tentang duit lagi sepanjang hidup. Jadi saya rasa, saya perlu ingatkan sekali lagi, berhenti kejar duit, kejar masalah dan cari penyelesaiannya. Ini adalah persamaan sebenarnya
benar bagaimana wang dihasilkan. Jika anda mahu kebebasan kewangan, jika anda tidak mahu risau tentang wang lagi, jadikan mencari dan menyelesaikan masalah sebagai perjuangan utama dalam hidup anda. Adakah ini bermakna anda akan bahagia pada akhirnya? Adakah ini bermakna anda akan rasa puas dengan hidup anda? Hanya anda boleh menjawab persoalan itu. Tetapi jika perjuangan ini ada maknanya bagi anda, maka mungkin ia berbaloi untuk diperjuangkan. Akhir kata, mari kita sama-sama doakan siapa yang menonton video ini dapat keluar dari masalah kewangan. Amin. Itu sahaja. Jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe dan share. Assalamualaikum.